Orang tengok. Okay, bila dia naik tu kita try kawal dia punya batin lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim, jalan ke depan. Okay. Itu dia. Okay, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Doski Padu. Okay, untuk video kali ni kita ada beli barang baik memang. Okay, pak aku beli kan. Pak aku teracun. Okay, jadi kita boleh tengok pesawat adik-beradik macam drone, dia punya mesin dalam. Okay, dengan dia punya controller. Okay, jadi jom kita tengok performa dia. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go, check it out. Okay guys, alhamdulillah. Okay, ya aku dah beli pesawat ni. Dia punya orang panggil apa, jet lah, jet pejuang lah. Daripada Shopee lah kan. Okay, kita boleh tengok yang ni. Dan kotak dia macam ni lah kan. Okay, kalau hampa nak pesawat ni, aku akan letak link kat bawah. Hampa boleh beli ramai-ramai. Okay, jadi sebelum hampa nak beli, hampa mesti kena tengok performa ni dulu, betul tak? Jadi jom kita test performa dia. Okay, jom kita letak kotak dulu lah. Okay kan, sambil-sambil tu kita boleh tengok ni semua balang-balang ayak yang kita nak standby untuk bulan puasa nanti. Puasa berapa bulan man? 19 bulan. Apa dah? Kalender. Okey. Kalender mana tu dah? Alhamdulillah. Okey, kita tengok puasa 19 ni Ramadan. Okey, jadi pada apa semua subscriber aku dan semua yang menonton ni, kalau nak mai beli boleh ada, kami ada dekat Jalan Terusan Puteri Serong, Pari Buntak Perak. Kita akan buat macam-macam jenis ayak 5 balang geng. Okey. Jadi tanpa buang masa, let's go check it out. Okey geng, tapi sebelum kita nak fly kan kita punya jet pejuang ni, jadi kita ceritalah sikit dia punya sistem bateri dia apa semua, semoga hampa mudah lah nak nanti bila beli senang apa tengok aku punya tutorial ni . Okey, jadi jom kita tengok bateri-bateri yang dia pakai . Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk jet ni dia punya cas bateri dia agak lain sikit . Okey, dia punya cas dia duduk bawah ni. Dekat sikit . Okey, bawah ni dia punya cas dah. Okey. Dia punya cas dah, kita tarik ni. Tarik ni. Bateri dah ni, bateri dah. Ini dia punya rangka dah. Okey, bateri dah ni, cas dah kena pakai wire type C . Boleh tengok. Type C ni. Nanti bila penuh baru boleh main lah. Okey, dan remote dia ni pakai bateri besar kan. Okey, bateri besar ya. Bateri pun 3 remote 3 biji . Okey, jadi simple ya. Lepas tu kita boleh fly lah . Okey. Jadi tak mau cakap banyak, tak mau buang masa. Let's go. Okey, alhamdulillah kita ada tetamu jemputan. Orang panggil apa? Bakal ketua kampung Sungai Labu . Okey. Okey, dia kawan aku kan. Okey, dia salah seorang pada subscriber aku. Jadi dia nak tengok jet ni terbang macam mana. Okey. First kali untuk kita nak terbangkan jet ni, okey, kita kena on dia punya jet ni dulu . Kita tekan ni dulu lama-lama. Okey, bagi dia menyala dulu kan. Bagi dia menyala dulu first. First kali bagi jet menyala dulu. Okey, yang kedua kita on kat remote dah. Okey. Bila bunyi titik menandakan dia dah detect jet dah. Jet kita . Okey. Lepas tu kita cerita sikit dia punya button dah. Dekat sikit cameraman. Okey, yang ni untuk kawalan atas dan bawah belah kiri. Dan ni untuk depan, belakang, kanan, kiri. Okey, simple aja. Yang ni flip. Flip ni bukan dia flip macam tu tau. Dia berpusing macam tu. Dia pusing macam tu butang ni. Yang butang ni stop emergency. Kalau hampa nampak dia nak hala ke parit ke, sebelum dia nak hala ke parit, hampa kena tekan siap-siap. Bagi dia masuk dalam lubang kok ayak . Itu kita takut . Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan dulu atas ni. Okey, boleh tengok dekat sikit. Standby. Okey, berjom. Okey, tekan ni dia akan berpusing dulu . Kita biar dulu. Okey. Okey. Mau tengok. Okey, bila dia naik tu kita try kawal dia punya batin dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim, jalan ke depan. Okey. Itu dia. Makan. Okey, itu dia. Okey, kita kena kawal dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kawal.
Okay, nice. Okay, nice. Lagi, okay. Okay guys, bercerah pula. Tahu ada nak tolong. Set kita try lagi. Okay. Okay guys. Okay. Okay, kita tengok. Okay guys. Kita melihat, okay. Kita bagi kepada yang lebih pakar. Okay. Kita panggil dah mak lau. Okay. Yang mau sekolah bawah. Kepada apa semua yang nak macam benda, boleh rejek dah. Okay. Dia nak pakai drone benda. Okay. Dia tak ada try dulu jet ni macam mana. Dia terbang tak dia terbang. Oi. Tak lihat. Okey kan, alhamdulillah kita dah charge dah bateri dah. Jadi tadi disebabkan kekurangan bateri lah dia jadi macam tu. Jadi apa sebelum Ami pastikan bateri dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey gang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, lihat. Okey, kita kawal dah pergi belakang. Ke depan. Okey, kiri, kanan, kiri, pusing. Go. Ayah. Oh. Okay guys, kita tengok guys. Okay, ke depan. Okay guys, cara nak bagi dia terbang. Pertama sekali kita on. Okay, remote. Pastikan on pesawat dulu lah. Okay, bila dia dah lampu dah stop, kita tekan atas. Okay, biar dia berpusing tu, dia tekan atas sekali lagi. Okay, dia terbang. Okay, kawal. Okay, kanan. Okay, kiri, belakang. Okay, depan. Okay guys. Mantap. Okay kan, jadi alhamdulillah kita dah try lah, performance dah memang cukup terbaik. Dan padu dia boleh berpusing, dia boleh pergi depan, belakang, kiri, kanan. Okay. Jadi dia punya bunyi pun macam pesawat betul, dia bunyi memang padu lah. Okay. Jadi kepada apa semua yang nak beli benda ni, akan letak link kat bawah, boleh tekan, apa boleh beli terus ya. Okay. Memang berbaloi, memang marhain yang harga yang murah. Jadi memang terbaik. Okay, jadi itu saja video untuk kali ni. Kepada apa semua, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Mantap.